Saya nak tahu asal usul dulu. Mana datang Melayu ni sebenarnya? Orang kata, ada juga pendapat mengatakan, kita ni bukan orang tanah ini bukan kita punya. Kita ni pendatang juga. Saya mendengar saya jadi marah. Yang saya tahu, datuk moyang saya memang dekat sini. Nah, itu nandakan orang Melayu. Dia tidak gampang cepat percaya dengan cerita orang, cerita ini, cerita itu. Nah, sifat karakter orang Melayu tu, dia pasti kalau nak cari tahu, dia sampai betul-betul tahu. Heboh, warga Malaysia ini akhirnya beri penjelasan menohok soal perbedaan mendasar antara Melayu Indonesia dan Melayu Malaysia. Ia menjabarkan fakta bahwa Indonesia adalah raksasa dengan ribuan etnis, di mana Melayu hanyalah salah satu bagian kecil namun berdaulat. Meski ada profesor jiran menyebut Jawa itu Melayu, pengakuan jujur ini membuktikan identitas Indonesia jauh lebih kompleks. Sebuah tamparan keras bagi mereka yang masih gagal paham soal sejarah besar Nusantara Indonesia. Korang pernah terfikir tak dari mana sebenarnya, kita cakap pasal Melayu Melayu kau drag ke belakang, mana datang Melayu? Dari Indonesia. Salah, sebelum Indonesia mana Melayu? Palembang pada Indonesia Interesting bro. Ya. Korang Melayu Yalah. Melayu. Jadi asal usul forefathers tu korang nak kena tahu. Kau boleh hafal kau punya bloodline? Tak boleh Zah, aku tak boleh. Asal kita tak hafal. Tak tahu pun. Macam sekarang kita tahu atuk kita, moyang kita, atas moyang kita siapa. Macam mana dia punya turun menurun tu. Ya. Bila kau ceritakan pasal ni benda kan, aku macam terfikir-fikir juga siapa sebenarnya selepas sebelum arwah atuk aku, arwah nenek aku. Exactly. Saya rasa bukan Indonesia tak boleh terima istilah tanah Melayu atau kalau kita sebut mereka sebagai bangsa Melayu. Tapi pemahaman kita tentang Melayu itu sendiri berbeza sebenarnya. Kalau kita tengok perlembagaan kita perkara 160/2, kalau saya tak silap, kalau saya silap tolong betulkan je. Maksud Melayu ialah mereka yang berbahasa Melayu, beragama Islam dan mengamalkan istiadat Melayu. Yang ni ramai confuse sebab ada orang cakap Melayu tak semestinya Islam. Tak. Once dia keluar Islam, ikut perlembagaan, dia bukan dikategorikan sebagai Melayu. Sementara kat Indonesia, Melayu merujuk kepada tribe atau kaum. Dia macam contoh Iban atau Kadazan Dusun. Kita pun, kalau kita cakap orang Iban tu orang Melayu, diorang belum tentu diorang nak terima. Sebab diorang rasa bahasa tak sama, budaya lain, pakaian pun lain. Indonesia ni pula, kaum dia lebih 1,300. Bahasa dalam 800 dan dialek ada 700. Majoritinya Jawa lah dalam 40%. So diorang ni, bila kita cakap diorang ni termasuk orang Melayu, diorang tak nak lah. Sebab yelah, bahasa lain, pakaian lain, makanan pun tak sama. So bagi saya, ini hanya lebih kepada pemahaman tentang maksud Melayu tu saja. Bagi kita, Melayu merujuk kepada bangsa. Sedangkan bagi diorang, Melayu tu adalah etnik. Dan satu lagi, kat sana, Melayu tak semestinya Islam. Tapi Jawa dia tak buat Melayu. Kan? Marah orang Jawa kalau kita kata dia Melayu kan. Sebenarnya, dia tu Melayu. Dia memang ada daripada campak, kita tahu cerita. Tapi dia tak nak mengaku. Sebab kenapa? Kerana sistem pendidikan mereka begitu di sana. Kita tidak salahkan mereka. Tapi sebagai pengkaji, kita tahu apa yang benar. Jadi daripada sini, kenapa Jawa itu tidak ditulis dalam peta di sini? Kerana Jawa itu telah dibuka oleh satu guru ataupun pengembara disebut dalam buku-buku catatan orientalis lah. Dia kata ada satu pengembara kumpulan daripada India yang diketuai oleh Haji Saka. Yang mana mereka datang ke Pulau Jawa pada ketika itu. Pulau Jawa itu macam tempat jin bertendan lah, tak ada orang. Jadi sebab tu kita dapati di Pulau Jawa itu, pada awalnya adalah beragama Hindu. Kepulauan Sumatera itulah sebenarnya negara asal kita. Semenanjung dan Sumatera. Orang Melayu, Sumatera ni orang Melayu. Kalau di Jawa tu orang Jawa dah lain dah. Sumatera ni umumnya orang Melayu. Kalau anda pergi Aceh, anda tengok ada kampung Melaka, kampung Perak, kampung Kedah. Orang kita di sana tu, bukan orang di sana, orang kita yang telah diambil di sini, diangkut pergi sana, ada sebahagian jadi raja di sana. Stop tipu-tipu. Kabeh podo wae. Bukan Jawa ke tu yang Muhammad? Saya cuba. Kerajaan negeri telah dan akan terus secara konsisten membantu bangsa Johor tidak mengira bangsa, agama, darjat mahupun keturunan. We are truly a colorblind
state when it comes to helping the people of bangsa Johor. Atau dalam bahasa lain, dengan izin Yang Berhormat Datuk Speaker, kita iki butuh warna. Kabeh pada wae. Kat Jawa ke tu Yang Berhormat? Saya cuba. Oh, okey. Di zaman BN banyak pembangkang tidak boleh masuk Sabah. Ya. Sekarang sudah bebas masuk Sabah. Ya. Pembangkang di sana pun boleh masuk Sabah bila-bila. masuk juga. Ya? Ya. Kami tidak halang orang-orang pembangkang di sana masuk Sabah. Ya. Dulu dihalang sampai tak boleh. Ni sama Bugis ni. Ngeri boleh cakap Bugis juga ni speaker. Ya. Boleh Ada 1 minit speaker, lagi. tapi Kalau boleh makan, tak sila. dengan izin. Speaker tak bagi Dia laluan. Bugis Tawau, Johor, saya Bugis Tawau. Tak sama. Tak sama. Itu Bugis Enrekan, saya Bugis Bone. Di saat jiran terjebak dalam krisis identitas, bahasa Indonesia justru melesat menjadi primadona Nusantara yang tak tertandingi. Ribuan suku kita bersatu dalam satu bahasa yang gagah, sementara anak dan milenial Malaysia kini lebih tertarik berbahasa Indonesia. Jadi kamu kena pandai membezakan antara bahasa Malaysia dan bahasa apa? Indonesia yang selalu kamu nampak di mana? Di mana kamu selalu nampak tuh? Di TikTok. Jadi macam mana cara membezakan adalah yang pertama kalau kamu rasa kamu tidak pasti itu bahasa Melayu kah, bahasa Malaysia kah atau bahasa Indonesia, kamu tanya kepada siapa? Cikgu. Kalau bukan dengan cikgu boleh tanya kawan-kawan, ibu bapa ataupun adik-beradik kamu, kakak abang. Kemudian yang kedua, kamu kena selalu membaca buku cerita dalam bahasa Malaysia supaya kamu dapat membezakan mana satu bahasa Malaysia dan mana satu bahasa apa? Indonesia. Kurang-kurangkan melihat video yang dalam bahasa Indonesia. Kan ada bahasa lain, bahasa Inggris. Adakah bahasa Malaysia tu di dalam TikTok? Adakah? Tengoklah bahasa Malaysia. Berhayal-hayal jangan. Mana ada cermin tadi? Cermin dulu. Wah, kau kena aku tegak-tegak ni. Mila. Okey, tapi nak tanya pengalaman, experience bekerja dengan Nilofa macam mana Mila? At first pertama kali saya ketemu dengan Lofa itu memang agak takut juga sikit, agak segan sih sebenarnya. Aku dah cakap dah muka kau menakutkan mula-mula. Sebenarnya kalau Iga tahu, Mila ni kampung dekat JB. Orang Johor tapi lahir punya. di KL. Ya. Tapi bila dah dapat, bukan masalah, bila dah dapat Bekerja. perhatian di sini, macam the past few weeks, apa yang you rasakan daripada peminat di Malaysia? Yep. It's a blessing lah, maksudnya suatu kebanggaan juga kerana Bersyukurlah, Alhamdulillah. saya bisa dihargai di negara saya sendiri setelah syuting bareng dengan Lofa gitu kan. Setelah sekian lama juga saya berhijrah syuting di Indonesia. Kan. Dan akhirnya mungkin ini waktunya juga untuk saya kontribut di negara saya. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia yang semua orang berbahasa Indonesia kan? Kita tak boleh jadi macam tu sebab kita membina negara kita pada tahun 57 tu apabila kita merdeka dan juga semasa kita membentuk Malaysia tu. Kita mengangkat dasar integrasi. Sedangkan Indonesia dan lain-lain di Asia Tenggara ni, kecuali kita saja, semuanya mengangkat asimilasi. Yang ini kita kena jelas ya. Walaupun kalian mengatakan akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, namun slang dan perkataan serta ayat mereka sangat berbeza dengan bahasa Melayu versi Malaysia. Kalau tanya saya lah kan, bahasa Melayu versi Indonesia lebih layak. Sebab apa? Sebab bukankah pemimpin dan rakyat Malaysia sendiri terhegeh-hegeh menggunakan bahasa Melayu versi Indonesia? Bukankah sudah ada sebenarnya banyak saja perkataan Melayu Indonesia yang sudah dijadikan sebagai bahasa Melayu kita, dah sampai masuk dalam kamus kita lagi tu. Anda pun tahu kan perkataan-perkataan tersebut. Saya tak nak sebutlah benda tu. Garuda kini membuktikan kedaulatan budayanya, membuat dunia sadar siapa pemimpin sebenarnya di tanah Nusantara.